keluarkan macam bau sedaktif yang membuatkan orang rasa terpikat dengan bau tu. Hai, saya daripada Kura. Hari ni saya nak share dengan korang tentang bunga jasmin ataupun kita panggil dia sebagai bunga melo. Dia adalah kategori sensual white floral ataupun kita panggil bau dia lebih kepada ke arah white floral. Dia bau dia lebih kepada ke arah hints of sweet, floral, warm, dan dia ada bau macam bau sedatif. Dan sebab tu bila orang pakai perfume notes jasmin ni, dia akan ada keluarkan macam bau sedatif yang membuatkan orang rasa terpikat dengan bau tu. Kalau korang nak bau macam mana bau jasmin, korang boleh try perfume Dewi. Okay, perfume ni dia ada note jasmin dan dia ada gabungan pelbagai jenis note. Dan kalau korang nak try bau jasmin, korang boleh dapatkan dekat Kekura punya shop. Itu saja saya nak share dengan korang tentang bunga jasmin. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang perfume, jangan lupa follow akaun Kekura. Tampil yakin sepanjang masa.